ayam pada harga RM5 seekor. Ini alhamdulillah kita telah selesai melancarkan majlis pelancaran Semarak Syawal Pasar Tani yang ini berlaku di Merlimau Melaka, tapi untuk makluman dia berlangsung di seluruh negeri Melaka. Kita ada lebih kurang 6 lokasi, iaitu Pasar Tani Majlis Tanah, Jasin, Alur Raja, Merlimau dan juga Selandang, yang mana kita menyasarkan semua barang-barang yang kita jual, barang asas, barang keperluan untuk air raya ni, di bawah harga daripada harga pasaran, iaitu lebih kurang dalam 10 ke 30% lebih murah. Dan hari ini di Merlimau dia punya gimmick dia lebih sikit, iaitu ayam pada harga RM5 seekor. Saya nak ucapkan terima kasih kepada kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat kerana membantu meringankan bebanan rakyat negeri Melaka, terutamanya untuk menjelang waktu Syawal ni. Di Merlimau hari ini alhamdulillah kita ada hampir dekat 3,000 ekor untuk diberikan RM5 seekor lah. Jadi satu keluarga dapat 2 ekor ayam. Jadi alhamdulillah ada orang yang menunggu daripada pukul 6 tadi, dan hari ini sehingga hari ini masih lagi berjalan ni, maksudnya berjalan dengan lancar lah. Terima kasih lah, terima kasih pada Fama yang banyak membantu, terima kasih pada semua yang banyak membantu juga.